Kenapa mandi selepas sahur lebih bahaya dari mandi selepas berbuka untuk pesakit diabetes? Ramai suka mandi lepas sahur nak segarkan badan. Tapi sebenarnya, bila perut masih penuh dan gula darah naik, mandi boleh ganggu aliran darah dan buatkan gula darah turun terlalu cepat. Sebab tu ada yang rasa pening atau mengantuk melampau lepas mandi waktu pagi. Kenapa minum susu lebih bahaya dari minum teh tarik untuk pesakit diabetes? Orang selalu ingat susu lebih sihat sebab natural. Tapi hakikatnya, susu ada laktosa, sejenis gula semula, jadi yang cepat serap dalam darah. Untuk pesakit diabetes ni boleh jadi lebih bahaya dari teh tarik yang ada gula tambahan, sebab gula dalam susu boleh spike tanpa disedari. Kenapa puasa tanpa sahur lebih bahaya dari tak puasa langsung untuk pesakit diabetes? Ramai fikir puasa boleh bantu kawal gula darah, tapi kalau puasa tanpa sahur, badan akan masuk mode survival dan lepaskan lebih banyak gula dalam darah secara automatik. Akhirnya gula darah boleh naik mencanak walaupun tak makan langsung. Ramai pesakit diabetes tak sedar benda ni. Sebab tu makin parah tanpa tahu punca. Mata makin kabur, kaki makin gelap, luka lambat sembuh. Kalau tak kawal sekarang, risiko jantung lemah, buah pinggang gagal atau kaki kena potong makin tinggi. Ini bukan mitos, ini realiti. Tapi ada satu bahan semula jadi yang terbukti boleh bantu kawal gula darah, akar legi. Kajian dari Universiti Putra Malaysia, UPM, diketuai oleh Dr. Azmah Saad dan Profesor Rosita Rosli menunjukkan akar legi boleh tingkatkan sensitiviti insulin, kawal gula darah dan cegah komplikasi tanpa kesan sampingan. Nak tahu info lanjut tentang akar legi ni? Klik sambungan video part 2 kat caption bawah sekarang.